Cara register account. First, isi email yang selalu anda gunakan. Kedua, buat password yang mudah untuk diingati. Ketiga, isi kod pengesahan yang telah diberikan. Next, tekan sign up. Next, tekan menu atas sebelah kanan. Nanti akan keluar satu menu lagi. Korang tekan profile information untuk verify account. Untuk next step, korang perlu isi maklumat yang tertera pada IC anda. First, isi nama penuh anda. Kedua, isi alamat. Ketiga, isi bandar. Keempat, pilih jantina. Kelima, pilih tarikh lahir. Next, tekan get the code dan korang perlu cek email dan isi kod pengesahan yang telah diberikan dan tekan verify. Kemudian korang isi nombor telefon. Next, tekan complete verification dan korang tekan complete KYC. Step terakhir, korang pilih national ID dan korang upload gambar IC depan dan belakang dan selesai proses.